Tengok, 15 liter dah RM100. 15 liter. Kereta ni ada 50 liter tau. Cuba korang teka, berapa nak isi full kereta Toyota GR Yaris ni? Okay, kita kira. Jom. Ready? Tapi kenapa slow sangat aku rasa it takes a longer time ni. 30 ke 100. Not bad, RM200. Tengok, 15 liter dah RM100. 15 liter. Kereta ni ada 50 liter tau. Berpeluh mat tengok nak isi minyak ni. Serius lah? Dah RM200 ni. Baru 30 liter. Oh, dia dah stop. Tapi aku rasa ni cap kot. Dia cap RM200. Tapi kita isi sekali lagi. Ni bukan 50 liter. Aku tak pasti kenapa. Jom kita tengok isi minyak tank berapa. Tak penuh lagi lah. Sikit lagi. Tak penuh lagi. Cuba tengok. So kita cuba isi tambah lagi berapa. Tambah lagi, top up lagi. Kita buy liter lah. Sekarang 30 kan. Ni 50 kan. So kita tambah lagi 20 liter. Type card. Success. Approve. Isi lagi guys. Oh, ini banyak ni. Tengok dia jalan lagi. So kita tunggu sekejap. Tadi 232 liter. Ni tengok berapa lagi boleh masuk. Sepatutnya ada. Dah stop lah. So dia basically 40 liter lah. 40 plus minus dia lah kan. 50 liter macam tu. So tambah lagi RM40. So total dia dekat sini macam yang korang tengok. Sekali isi penuh, harga dia RM250. RM240. So sekarang aku nak korang kasi komen lah. Kata GR Yaris ni jimat tak? Nak sekali isi RM240. Tak sanggup.